Hai, Assalamualaikum. So hari ni ada sebiji kereta Honda M-Box dengan tahun 2019. So korang jangan ingat kereta ni kecil luar, dalam luas tau. Korang tahu tak? So kalau korang nak tengok dalam dia, jom kita tengok. Macam korang nampak dalam dia, interior sangat-sangatlah cantik. Dan selesa pula tu dengan datang dia punya infotainment. So dia punya interior sangat-sangatlah meriah. Jom kita tengok belakang pula. Korang nampak belakang dia? Aku buka pintu pun dia ada sliding door. Tak payah nak kena tarik ke apa ke. So macam korang tengok sekarang, korang tengok dalam dia seluas-luas lautan. So sesuai untuk yang family kecil. Dan lagi satu, bisa nak bagi tahu dekat korang, seat dia pun boleh lipat. So bolehlah korang bagi macam ni. Macam mana korang nak bagi pun boleh. So kereta ni sangat-sangat luas. Bukan depan je luas, korang tengok dia punya bonnet. 2 luggage boleh letak tau. So kereta ni sangat-sangatlah selesa. Kereta ni dengan harga 77,800. Kalau korang ikat loan 9 tahun, anggaran dalam 900.5. So kalau korang berminat, korang boleh comment section di bawah ataupun PM nombor, okey? So tunggu apa lagi?